Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Okay, untuk hari ni saya nak tukar fan motor, kompresor. Info daripada owner, dia punya fan motor ni terbakar. Saya check betul dia punya pengesahan lah. Betul dia punya fan motor ni terbakar. Sekarang ni saya akan tanggalkan dia punya cover fan motor yang lama. Dia butuh habis lah. Dan ni dah putus, terbakar. Yang ini tak boleh baiki lah tuan-tuan. Dan ni kita kena tukar baru. Jadi saya dapatkan fan motor yang pakai, tapi saya akan modify. Sekarang ni kalau ikut dia punya lama ni, dia ada 5 kabel. Saya nak modify kan, jadikan 3 kabel lah. Ini dia punya fan motor tu ada, bukan dia jenis model lah, model dia. Yang ni model dia Panasonic. Saya masukkan dia punya fan motor untuk kompresor media. Saya test dia punya bilah ni masuk kan, enggak masuk dia punya lubang ni. Okey, masuk ngam. Ni lah, saya akan masukkan jadi 3 kabel. Okey, ngam lah untuk pengikat skru lah, 4 biji. Saya dah sambung kabel. Ni saya akan sambung sementara untuk hidupkan dulu. Okey, kabel yang dia punya live daripada relay dimasukkan ke kabel yang warna kuning. Okey, saya gunakan sekali dengan kabel neutral. Sebab dia 4 kaki, saya jadikan 2 kabel. Okey, saya cuba onkan switch. Tadi masa saya test tadi, kapasitor ni rosak. Dia hidup mati. Lepas tu saya try tukar yang dia punya kapasitor baru lah. Okey, kita tengok. Untuk kipas ni, pastikan dia pusing di sebelah sini, sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Sebelah kanan ni dia ke dalam, sebelah kiri ni dia keluar. Sebab kita nak angin ni keluar. Dia akan menjejukkan bahagian dia punya cooling coil kompresor. Kita tunggu sehingga kompresor ni hidup lah. Misalnya masa lebih kurang dalam bawah pada 1 minit lah dia akan hidup. Okey, depan ni dah hidup.
pastikan angin ni dia menolak ikut luar ni. Ni ikut dalam ni dekat balik. Dia pusing ke kanan, angin dia ke dalam. Sekarang ni dia menolak keluar ni, okey lah pusingan dia pusing ke kiri ya. Dia akan buang panasan ni dalam ni kompresor ni menolak keluar. Lepas ni saya akan kemaskan punya sambungan kabel dia.